Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abang-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okeylah steadylah. Terima kasih kerana telah klik video ni dan didoakan. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Okey, so hari ni kita ada gitar yang cukup istimewa iaitu gitar Warmod. So Warmod ni adalah satu syarikat yang membuat body dan neck gitar. Pendek kata body parts lah, dia buat body parts. So dia supply, dia buat body dan dia buat neck dan dia supply the whole entire world ni. Dan Warmod adalah jenama yang dipercayai di seluruh dunia berdasarkan kualiti dan macam-macam lah. Jadi masa saya buat live gitar ni dekat platform TikTok, so ramai ingat gitar ni gitar custom. Actually yang ni bukan gitar custom Yang ni dia kategori gitar part custom. Di mana gitar part custom ni maksudnya satu gitar yang mana kita pasang parts yang kita desire, parts yang kita nak. Body macam owner gitar ni Encik Harry. So terima kasih kepada Encik Harry kerana sudi mempercayai Hemat PC Guitar Works. So gitar ni beli daripada Warmod. So import daripada US datang ke sini. So kita assemble kat sini. So parts semua dipilih oleh owner lah, Encik Harry. Beliau pilih bridge, pickup apa semualah. Jadi setiap benda yang dipasang pada gitar ni, daripada sekecil-kecil skru sampai sebesar-besar bridge ni, electronics, tuning machine, semuanya berprofil tinggi. Senang cakap semuanya premium lah, produk yang premium. Macam contoh yang kecil ni, straight button, ini daripada Sheller. Okey, nanti itu yang kita cerita kemudian lah. Jadi gitar ni masa baru sampai, actually ada 5 sebenarnya gitar Warmod yang saya buat ni. Cuma saya tak dapat nak buat konten macam ni lah. Nak buat review dalam YouTube macam ni. Atas faktor masa tu memang crowded habis. Maksudnya ada gitar terlalu banyak benda nak buat. Jadi ada 5 gitar Warmod kat sini. Saya hanya sempat buat live TikTok lah 1 jam 2 jam. Dan saya review lah gitar tu. Itu pun berapa banyak kali kena restrict dengan TikTok. Pasal apa, diorang ingat saya ni jual gitar kan. Pasal kan kita tunjuk-tunjuk macam ni body depan belakang pun semua kan. Jadi sebab saya tak ada beg kuning, jadi saya kena restrict banyak kali lah. Jadi saya just main lagu je. Kan. Jadi ada 5 variasi color warna, iaitu yang ini Warmod Solar Flare. Tema warna lah. Okay, dia kuning, dia ada kontras sikit bila kena cahaya putih, dan dia ada hijau sikit. Lepas tu yang kedua warna Sinister Red, yang ketiga Noble Blue, yang keempat Harvest Green, dan yang kelima Bengal Burst. Kesemuanya high profile, dia berprofil tinggi. Saya ada buat review, cuma review tu tak sedetail lah. Maksudnya kita just main dan kita perkenalkan macam tu lah. Kita perkenalkan, tunjuk gitar tu dekat TikTok semualah. Jadi macam gitar ni, yang 4 gitar tu saya dah handover lah. So tinggal yang ni satu je last, yang sempat saya buat review macam ni lah kan. Okay, so come back to dia punya spek. So spek yang ada pada gitar ni memang sangat-sangat premium lah. Termasuk dia punya electronic parts Jadi yang ini straight button, locking straight button ni daripada Sheller. Tuning machine daripada Fender. Two pin punya. Siapa yang main gitar dia tahulah 2 pin punya locking nut, tuning machine tu. Ada jenis locking. Okay, dia tak ada nampak screw mounting, dia tak ada. Sebab dia ada dalam ni, dia ada 2 pin. Kita kena tebuk lubang tu. Kena tebuk lubang tu tepat-tepat. Dia tak boleh lagi, dia kena tepat-tepat. Dia kena tebuk lubang ni. So 2 pin tu dia akan masuk dalam tu, dan kita tighten up dengan bolt kat sini, dengan nut kat sini kita tighten up. Jadi pin tu akan masuk dalam lubang tu. So dia dapat grip dengan bagus, dan connection antara tali tuning machine dengan neck ni sangat-sangat bagus. Bila saya petik gitar ni, dia punya vibration dahsyat bang. Kan, memang susah nak berhenti main gitar ni bang. Jadi ini neck daripada Warmod. Asalnya body ni masa baru sampai kayu mentah, dia kosong lah. Dia kosong, jadi saya diamanahkan untuk buat warna macam ni lah So finishing dia saya buat cat
saya spray warna saya menggunakan spray 2K polyurethane. 2K, 2 komponen lah. Dia punya lacquer poli dengan hardener. Dia ada hardener dia, so dia dua komponen untuk spray tu. Jadi dia tahan lasak. Dia tahan lasak, tapi kita tak buat tebal-tebal, kita buat halus je, nipis je. Right. Jadi body one mod bridge fender. Yang ini dia hardtail punya fender. Pickup, ini yang asset gitar ni yang dipasang, kita owner beli secara aftermarket. Ini adalah Seymour Duncan P90 silencer. Dia punya tone dia sangat-sangat best bang. Oi. Clear habis bunyi dia. Even kalau saya buka overdrive, kalau saya petik satu-satu, dia boleh tangkap satu-satu bunyi distort tu. Overdrive tu dia boleh tangkap. Kita masih boleh dengar clear. Itu baru saya pakai solid state. Kalau saya pakai M macam contoh Mesa Boogie ke, M yang high profile ni, lagi dengar clear bunyi dia. Sebab respon pickup ni bagus. Respon pickup ni bagus. So dia punya knob ni pun bukan yang kualiti biasa. Yang ni semua daripada Fender. Dia punya switch ni 3-way switch daripada Scheller. Mega switch. Sahabat-sahabat boleh refer lah dekat Google, Mega Switch Scheller. So sangat-sangat lembut. Kita nak main krak kruk memang best lah. Yang mana kaki strat dia sukalah main selector ni. Memang suka. Dia sangat-sangat lembut, bunyi dia tak noise sangat, dia tak tangkap pickup. Dia tak tangkap bunyi, dia tak masuk dalam pickup. Right. So dia punya fret stainless steel, kalau tak silap saya daripada Jessica lah kot ni kan. Yang ini nut daripada, kalau tak silap saya daripada Graphtec lah nut ni. Ini memang dipasang siap-siap di Walmart sana lah, dekat kilang sana tu. Alright. Dia punya skru pun daripada Fender. Dia punya kapasitor daripada Mallory. Mallory ni satu jenama kapasitor yang terkenal lah di US. So dah dipasang kat gitar ni. So body holder yang ini quarter son roasted maple. Yang ini color dia memang macam ni. Tapi dia tak pekat macam ni lah. Dia color dia pudar sikit. Pasal dia pekat macam ni, saya dah spray dengan satin polyurethane. Nampak ni ada stiker Walmart kat sini. Stiker kura-kura ni. Dia flush. Dia tenggelam pasal saya dah conceal dia dengan satin polyurethane. Kita conceal, kita tanam dia punya decal ni dalam lacquer tu. Saya dah spray, so warna dia jadi gelap dan dia smooth. Memang best gila kan. Dia smooth. Tapi ada cabaran besar lah saya nak buat gitar ni masa nak spray neck, iaitu di bahagian fretboard. Belakang tak ada masalah. Yang masalah dia bahagian fretboard. Sebab saya kena masking ke semua fret ni. Kalau kita spray fretboard ni dalam keadaan fret ni belum dipasang, benda tu mudah. Benda tu mudah. Tapi bila dah ada pasang fret dan kita kena spray, itu yang masalah dia sikit. Ada cabaran sikit tu, kita kena masking. Dan masking tu kena neat. Kena betul-betul halus, kena pakai pisau blade yang tajam lah. Bagi dia sharp, nak potong tu slow kan. Lepas tu kita tak boleh terperosok, tak boleh tergelincir, nanti rosak lah fretboard ni kan. Memang slow lah, saya memang ambil masa lah, slow sambil layan cerita Peramli tu kan. Kan slow saya buat. So then baru kita spray. Bila kita spray tu tak boleh tebal. Sebab nanti dia akan bertakung kat tepi tu, dia akan berbentuk macam bukit. Dia tak boleh, dia kena slow. Dia ada urutan dia kan. Sebut pasal neck ni, dia punya neck profile ni memang nipis lah. Memang saya sesuai sangat lah kalau macam saya main macam-macam genre. Lagu ballad, lagu metal, lagu rock kapak apa semua. Lagu Fauzal Latif, lagu-lagu Zaitun Zamion. Memang sangat-sangat sesuai. Dia kecil. Tapi saya tak terasa terlalu kecil sangat. Dia just ngam-ngam lah kan. Dia punya neck ni, dia slim. Dia slim taper sampai atas ni. Memang seronok lah kalau kita nak main gitar ni bang kan. Kita nak main lagu macam
istimewa pickup P90 ni, dia apa daripada single coil, daripada segi tone yang dikeluarkan tu, dia atas daripada single coil dan dia bawah sikit daripada humbucker dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Yang ni P90 silencer, Seymour Duncan. Memang steady lah. Kalau sound clean dia, berantu bang bunyi dia bang. Kalau saya tutup mic, bunyi dia terang betul bang. Memang terang. Puas hati main. Hari tu saya main lagu I Don't Belong Here pakai gitar ni. Oh, viewer ramai. Daripada 80 naik 200.5. Naik gila kan. Mungkin pasal sound ke kan. Saya main bersepah lah. Tapi mungkin pasal sound dia tu. Dia punya tone yang dikeluarkan tu. Saya pick biasa je bang kan. Tapi tone daripada gitar dan pickup ni. Dan juga kombinasi effects yang saya pakai. Dan amp. Mixer kita setting sikit-sikit apa semua tu. So dia punya tone yang dia keluarkan tu dia balance dengan backing track tu kan. Saya main macam tu je lah bang kan. Kadang-kadang sengit juga saya main. Tapi orang seronok. Viewer seronok pasal apa? Pasal dia punya lontaran picking yang saya buat tu respon pada pickup ni. Effects yang saya pakai dia kombinasi tu balance. Saya pun tak sangka kan sebab ini first time saya pakai gitar Warmock ni untuk live TikTok kan. Jadi ini dia punya apa nama ni? Decal, dia punya logo Warmock ni sama juga kita install benda tu pakai water slide tu dan kita spray sama juga pakai 2K polyurethane lah. Daripada segi dia punya ergonomik dia memang seronok bang. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia punya body ni belakang dia yang saya dah spray ni. Ni dia punya plate daripada Warmock ni. So dia punya belly cut ni. Okay, belakang dia flat. Right. So ni belakang yang saya dah buat ni lah. Saya dah spray ni. Jadi bila dia kena cahaya putih, lampu dia melantun warna dia kan. Tapi kalau kena warna natural daripada matahari lagi cantik bang. Dia punya kuning dia tu membuak-buak kalau kita tengok kan. Just nice lah gitar ni. So saya nak spray tu banyak lah dia punya halangan je. Cuma saya tak perlulah cerita kat sini sebab nak spray ni dia satu benda yang kalau tersilap buat payah bang kita nak repair balik. Kalau kita nak repair. Pasal dia pakai polyurethane. Kalau pakai nitro senang sikit nak repair. Tapi kalau polyurethane ni jangan main-main lah. Kan? Tapi kalau sekali dah buat tu bagus. Dia punya kualiti dia, hasil dia okey. Okay. So, macam pickup P90 ni, perasan tak dia tak ada screw. Okay, dia tak ada screw mounting dekat pickguard. Sebab dia memang designated bukan screw dekat pickguard macam pickup humbucker biasa. Dia screw dekat body. Dia mounted dekat body. Itu yang masalah dia tu. Kita nak setting screw tu mesti ngam-ngam dengan lubang pickguard ni. Dia kena straight. Lokasi dia tu. Lepas tu dia punya apa nama ni? Dia tak boleh bergerak-gerak dia tak boleh salah. Senang cakap dia tak boleh salah screw lah. Kalau tak nanti nak repair dia susah kan. Jadi tali di Adagio 1046 tali Adagio ni cuma saya perasan biasanya kalau gitar yang 24 fret ni saya lupa nak beritahu gitar ni dia 24 fret. Memang saya suka gitar yang full fret ni. Jadi bila saya pakai 1046 saya tak tahu kenapa biasanya kalau macam gitar Ibanez Jackson kalau 1046 agak keras saya nak main pasal gitar yang 24 fret ni dia 25.5 scale tu 25.5 inci tu kan dia panjang jadi kita kena tighten up dia tali tu tegang untuk dapatkan E tu yang dia rasa keras untuk 1046 lah sebab saya pakai biasa 946 942 tapi dengan gitar ni saya boleh main senang.
main dengan peace of mind, open highway, dia tak ada rasa macam boleh lah solo gitar ni. Jadi gitar ni masa nak assemble balik, banyaklah benda saya dah buat kat gitar ni. Saya macam biasalah, kita wiring balik apa semua tu. Dan dia punya string action height. Okay, so string action height ni dia tak rendah sangat. Saya buat dia 1.2 mm. Untuk biasa kalau orang lama main memang itulah size action yang optimum. Kebanyakannya macam itulah kalau orang lama main. Dia tak suka rendah-rendah sangat kan. Pasal fret ni dia narrow and tall, dia tinggi dia punya fret tu. Jadi kalau install rendah sangat, kalau budak-budak muda ni yang generasi sekarang ni sukalah yang jenis main apa nama ni, sweep picking ke apa kan, ada orang suka yang tu. Tapi kalau jenis orang yang macam saya sendiri pun, ada gitar yang saya set up 1.2, ada yang 1 mm, ada yang 0.75. Dia depend. Macam Ibanez saya belakang ni, yang Poly Gilbert ni, saya set up dia 1.2. Saya tak set up dia rendah, saya set up dia 1.2. Dia macam tu. Kalau nak main metal pun okey bang gitar ni. Pick up ni dia punya respon dia okey. Memang puas hati lah bang. Dia punya lantunan sustain apa semua cukup lah. Resonant dia keluar, memang keluar habis lah. Dia punya apa nama ni, pasal gitar ni nipis. Dia nipis, dia bukanlah nipis sangat, dia standard strat lah. Dia strat punya style. Jadi dia dengan kombinasi kayu dia tu, bila gitar ni berada kat tangan saya, dia alive. Kita rasa gitar ni hidup. Dia macam tu. Berbeza dengan kalau saya main gitar-gitar yang daripada akrilik lah, daripada epoxy resin yang epoxy AB tu kan, diorang buat tu. Lepas tu dengan yang plastik, yalah kan sekarang ni kan banyak gitar-gitar yang sintetik kan. Dia bukan nak kata tak okey, dia mengharapkan pick up lah untuk gitar-gitar macam tu. Dia mengharapkan pick up yang power, amp yang power untuk dapatkan sound yang bagus lah. Tapi kalau pada saya secara peribadi, kalau kita main dekat tangan, gitar tu saya tak boleh nak main lama. Pasal saya tak rasa alive. Berbanding dengan gitar-gitar yang body kayu macam ni. Dia rasa alive. Kita nak main tu sedap. Dia melekat dengan kita punya feel tu. Tu beza. Itu pada pandangan saya lah. Right. Okay, sound direct amp. Okay, direct amp ni. Sound Marshall belakang ni. Sekejap saya naikkan mic dia. Okay. Saya tutup mic ni. Dia punya respon pick up ni bagus Dia P90 ni dia noiseless. Saya selama saya buat gitar ni ada 3 jenis lah P90 yang banyak saya pasang. Pertama yang Gibson tu, dia ada noise lah, tapi dia punya clarity dia bagus juga, cuma dia noise. Yang kedua P90 Kingman ni dia noiseless juga, cuma dia tebal. Dia tebal sikit.
So yang ini dia nipis, dia Seymour Duncan dia nipis sikit sama macam Gibson tadi tu, tapi Gibson tu dia nipis lagi. Yang ni dia lebih kurang macam tu, cuma dia panjang, dia tinggi sikit lah. Dan dia noiseless. Saya suka yang inilah P90 silencer ni. Alright. So sekarang ni saya akan switch kepada pedal EVH 50150 seketul tu, analog tu, dengan delay digital delay DD8 Boss. Okay, kita dengar sound dia. Nah, dia noiseless kan. Bagus gitar ni. Okay. So, kos keseluruhan untuk buat gitar ni antara 5 gitar tu semua kos dia cecah 10k. Ada yang satu tu mungkin anggaran saya lebih kurang 15k. Satu tu lah. Ada dua gitar, Bengal Burst dengan Harvest Green. Ini andaian saya lah sebab yang Harvest Green tu dia pakai Fred Rose FRT 100. FRT 100 yang tu mahal lah kos dia. Lepas tu yang satu lagi tu Fred Rose juga FRT berapa 200 warna hitam. Yang tu untuk Bengal Burst. Pickup tu pun Seymour Duncan juga. So memang best lah. Jadi secara keseluruhannya sahabat-sahabat so masa saya live itu ramai ingat ni gitar custom. Actually ni bukan gitar custom. Gitar custom tu macam satu gitar tu kita buat daripada scratch. Kita buat ikut design kita dan kita pasang lah apa-apa spare part hardware yang kita nak tu kan. Kita buat ikut kita punya design lah. Jadi macam ni design daripada Wamod, bukan saya yang buat. Okay, bukan Abah Hiri yang buat. Owner ni kita beli ni, beli daripada pengilang tu dan kita assemble. Kita beli barang-barang yang aftermarket. Kita just assemble. Macam sahabat-sahabat beli barang, beli body gitar kosong dekat online tu. Dan belilah pickup Wilkinson ke, ikut mana-mana kemampuan masing-masing kan. Kita beli pickup Wilkinson, bridge Wilkinson, port daripada alpha, orange capacitor, yang mana ikut kemampuan kita. So kita pasang. Itu bukan gitar custom, itu gitar part custom. Itu istilah yang biasa digunakan untuk luthier whole entire world. Memang istilah itulah digunakan part custom. Alright. So sebagai mengakhiri episod kali ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Harryman. So keseluruhannya gitar yang dihantar ni ada 7. Yang saya tengah buat sekarang ni gitar custom. Yang itu best. Nanti kita akan share. Saya akan buat konten pasal gitar tu. Itu gitar tu dia dibuat di US. So Encik Harry ni dia tempah gitar tu daripada US. Luthier tu nama dia Vince Michael. Dia ada Facebook dia. So sahabat-sahabat boleh singgah tengok dia punya karya dia tu. So gitar tu ada dekat saya sekarang. Okay, kena set up balik, kena install dia punya decal. So total yang dihantar kat sini dah ada 7. Dan satu lagi gitar Gibson Standard. Gibson Standard itu pun harga dalam 14k lah harga dia. So saya ucapkan terima kasih lah kepada Encik Eri. Cuma saya tak, memang betul-betul saya tak boleh nak sempat langsung nak buat yang yang 4 gitar yang lagi tu, yang ada Harvest Green, warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru tu, memang tak sempat nak buat. Memang letih bang, aduh sakit kepala bang nak buat. Sebab yalah kita tak boleh nak buat kocok-kocok kan, kenalah adalah step-step dia tu. Saya tak payah cerita kat sini. Sahabat-sahabat tengok pun tahu kan. Alright.
Okeylah, saya tangguhkan dulu konten untuk kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Alright, so banyak lagi cerita-cerita kita yang menarik. Jadi pada sahabat-sahabat yang telah membeli lemon oil, PAC lemon oil, saya ucapkan terima kasih kerana support. Sesiapa yang nak beli tu, link dia ada dekat ruangan description. Okey, jadi saya nak main sikit gitar ni. Oh, dia punya sound, dia tone, respon pickup ni bagus lah. Lagi satu wiring. Dia wiring gitar ni pun penting juga bang. Sebab wiring yang bagus, wire yang berkualiti tinggi. Yang ini wire brand. Saya tak ingat lah apa nama brand dia. Tapi yang jenis cloth wire punya lah. Dia memang, kalau kita guna wire yang bagus tu, dia mampu memberi arus yang balance. Yang balance, yang cukup untuk pickup, untuk port dan sebagainya. Jadi dia akan affected pada tone. Actually gitar ni bang selain daripada pickup dan sebagainya, dia punya bahagian komponen elektronik pun penting bang. Untuk dapatkan sound yang besar, clear, tak noise kan. Kalau sahabat-sahabat ada dengar pakai headphone, boleh dengar lah sound dia. Boleh main metal bang, boleh. Dia tak boleh main banyak-banyak. Tak boleh main panjang-panjang. Nanti kena copyright. Okey, dia punya pick guard, saya lupa nak beritahu. Pick guard ni pun daripada Wamot, custom daripada Wamot. Body ni, dia punya bawah dia tu, dia punya cavity. Cavity dia jenis universal type. Dia bukannya single, humbucker, single. Dia punya cavity dia tu bukan. Dia jenis yang jenis besar tu. Dia untuk sesuai untuk universal lah. Jadi next tu kalau kita nak tukar kombinasi pickup tu, just masuk je, tak payah nak route lah apa, tak payah. Dia punya cavity dia besar. Alright. So, hingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, siapa nak setup gitar, nak spray gitar, okey Roger. Right.